Akhir sekali, Jumbo di tangga pertama. Juara kita, Jumbo dari Indonesia. Filem ini mengisahkan seorang budak lelaki bernama Jumbo yang penuh dengan semangat berani dan tidak mudah mengalah. Cerita dia syarat dengan nilai persahabatan, pengorbanan dan perjuangan seorang kanak-kanak menghadapi cabaran luar biasa. Keistimewaan Jumbo adalah gabungan jalan cerita yang penuh dengan emosi dan visual yang mantap. Selain itu, filem ini mempunyai kekuatan penceritaan yang dekat di hati penonton, ditambah dengan visual animasi yang sangat kemas. Juara dari Indonesia ini berjaya menggegarkan pasaran Asia Tenggara. Jumbo berjaya meraih lebih dari 120 juta ringgit di peringkat global dengan lebih 3.2 juta penonton. Kejayaan ini sekaligus mengatasi rekod animasi Malaysia dan menjadikan Jumbo fenomena besar rantau ini. Ia membuktikan bahawa Indonesia juga mampu melahirkan karya animasi yang bertaraf dunia.